Assalamualaikum buat semua tuan-tuan dicintai dan diredai oleh Allah. Allah Akbar, Allah Maha Baik. Pagi-pagi ni nak bagi ikan makan dulu, kemudian baru bagi ayam belah sana tu. Allah Akbar. So kolam ni dia ada dua kolam. Ada satu kolam, yang dalam kolam ni macam-macam lah. Saya campak dalam ni haruan, toman dah tak ada kot, lepas tu keli, sebarau, puyuh, ikan selat yang macam ikan belida tu kan, ikan terbul, ikan apa lagi, baung, ikan seluang dalam ni, udang yang kecil-kecil tu kan, banyak lagi lah ikan dalam ni. Ni semua duduk dalam ni, dalam nak kata aman damai pun tak juga, tapi makanan masing-masing ada lah kan. Haruan makan ikan kecil-kecil, sebarau macam biasa lah kan. Jadi dalam kolam ni juga saya letak ni ni jaring ni. Jaring ni saya bela tilapia. Alhamdulillah lah. Sangat baik jaring ni, tahan lasak. Jadi pada yang berminat tu boleh tengok beg kuning lah. Ni pagi ni nak bagi diorang makan lah ni. Allah Akbar. Pagi-pagi macam ni lah dia. Tapi kita tak bagi banyak lah. Kita tak bagi banyak, tapi kita bagi satu hari tu dalam 3 kali macam tu. Sebab kita pun baru belajar. Kita tengok bila bagi banyak tu mati tuan-tuan. Baru kita bagi belah sana pula. Nampak dia dah naik. Belah sana tu kalau tengok tu, kalau boleh nampak lah kan, tapi susah kot. Anak seluang banyak tu berkumpul tu. Dia berenang sana, berenang sini. Tu dah start makan dah. Alhamdulillah. Tengok saya campak dekat sini. Nampak tu. Dan untuk pengetahuan, haruan pun makan dedak. Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Okey, semoga jadi asbab yang baik. Allah Maha Berkuasa tuan-tuan. Makhluk ni langsung tak ada kuasa tuan-tuan. Tak ada. Allah Akbar. La ilaha illallah.